Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sahabat organik saya. Okay guys, wah kawan lagi ramai. Bekas-bekas kawan saya tag saya. Dia tanya, Ratu Naga okey ke tu? Tak nak makan popcorn? Ya, saya okey. Alhamdulillah sihat. Makan popcorn sentiasa. Saya ada letak popcorn Prisa Caramel. Upgrade sikit lah Dengar sini saya nak cakap. Sebelum nak tag saya, fikir 10 kali. Okay, kalau benda yang memakan diri anda balik, of course saya akan jawab. Okay, baca ni. Wah, semua melantun-lantun tag saya benda ni tau. So, apa masalah dia? Apa masalah dia? Tetapi tak nak pula korang tag saya benda ni pula. Oh, kalau benda yang ni tak nak tag, Oh, yang ni tak nak tag. Dia tulis apa? Semua kan? Semua kan? Oh, yang tang korang tak nak tag. Yang tang belah besar tu tag. Lepas tu siap tag saya pula tu. Saya nak rakyat Malaysia dengar sampai habis video ni. Berlaku adil pada diri anda. Dengarkan. Kumpulan yang melaungkan penyatuan Melayu, ketuanan Melayu. Kumpulan ini juga yang meruntuhkan institusi Melayu, membangkrupkan Felda, merampok simpanan pendeposit tabung haji, LTAT, dan terpalit dengan skandal keuangan 1MDB. Hidup Melayu. Tuan Speaker, sebagai penutup, kita mahu kerajaan negeri menjamin kesejahteraan untuk semua rakyat Selangor. Melayu dibela, Cina disantuni, India dipeduli. Kita adalah satu keluarga. Woman tose iciar. Dengan izin Tuan Speaker. Maksudnya Taman Medan tengok, dia tak tahu maksud, dia dah tepuk. Maknanya dia yakin dengan ulu kalang. Itu bezanya. Maksudnya kita ni adalah keluarga besar di negeri Selangor. Kita mahu membina negeri Selangor yang lebih gagah dan makmur, memperkukuhkan perpaduan dan kestabilan dalam bingkai kepelbagaian bangsa, budaya dan warisan. Tuan Speaker, Selangor mesti memimpin politik nilai, prinsip dan politik yang bermaruah, politik governance yang tinggi. Dalam keadaan negeri lain banyak bercakap soal kaum, Selangor banyak bertindak dan memimpin untuk masa depan. Selangor tidak ada ruang untuk politik perkauman yang sempit. Selangor tidak ada ruang untuk politik identiti. Apa yang berlaku di Negeri Sembilan bukan lagi soal dasar, bukan lagi soal prinsip, tetapi ada pihak yang dengan izin Tuan Speaker harbor hatred and racial bigotry semata-mata ingin mendapat kuasa. Culture of fear menjadi asas perjuangan mereka. Tiga bangun. Sila. Tuan Speaker, demi penyatuan Melayu dan Ummah, sokong aku. Jangan sokong mereka. Ini ayat mereka. Kumpulan yang melaungkan penyatuan Melayu, ketuanan Melayu. Kumpulan ini juga yang meruntuhkan institusi Melayu, membangkrupkan Felda, merampok simpanan pendeposit tabung haji, LTAT, dan terpalit dengan skandal keuangan 1MDB. Hidup Melayu. Keadaan politik bertambah gila apabila ada pula kumpulan yang menghalalkan kleptokrasi, mengiyakan kebobrokan dengan fatwa baru. Ini adalah proses memperbodohkan rakyat keseluruhannya. Atas nama penyatuan Melayu kononnya, Melayu kini berpecah. Apabila Melayu berpecah, mereka salahkan kaum lain untuk menutup kepalsuan sendiri. Wahai yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, jangan gundah gulana. Jangan benarkan fahaman ini bertapak di negeri Selangor. Teruskan langkahmu untuk membangun negeri Selangor. Anda tidak berseorangan. I'm always here for Selangor. Selangor mesti terus membangun atas nama penyatuan yang membangun, bukan penyatuan yang syarat dengan kepalsuan, fahaman karut dan kepura-puraan yang membawa kehancuran umat dan negara. Saya mahu KDNK Selangor kekal tinggi untuk memastikan limpahan ekonomi dimanfaatkan oleh rakyat Selangor. Komunikasi yang betul dan tepat penting untuk rakyat memahami dan menerima dasar baik kerajaan negeri. Tingkatkan penerangan dan unit media kerajaan negeri
Saya bersedia untuk menyampaikan fakta ekonomi yang tepat kepada rakyat dalam memastikan kejayaan kita, negeri Selangor yang maju dan makmur. Amiruddin adalah adindaku. Eng Sulim adalah sahabatku. Gunaraj Josh adalah temanku. Amanah adalah peganganku. Kekal tenang adalah prinsip aku. Marilah kita bersama wujudkan Selangor. Rekaskan. Kak Yam kenalanku. Marilah kita wujudkan Selangor yang semakin sukses dan baik di masa depan. Maju negerinya, sejahtera rakyatnya, bersatu kita, rakyat Selangor. Terima kasih Tuan Speaker. Dah dengar? Okey, saya nak anda dengar video ini pula. Kawan-kawan saya dalam Barisan Nasional dan juga kawan-kawan saya daripada PAS. Ini orang UMNO. Mana dia orang UMNO ada sini? Ramai kan? Saya dulu orang UMNO. Saya bukan tiada kepada UMNO. Saya keluar UMNO adalah kerana nak membantu UMNO. Ketika itu saya nak membantu. Saya keluar UMNO selepas bertemu dengan Presiden Datuk Zahid. Saya keluar UMNO selepas bertemu Datuk Zahid bersama dengan Datuk Negeri. Ketika itu. Sebab itu kalau saudara ingat beberapa bulan selepas saya keluar, kita adakan Kongres Maruah Melayu. Yang besar-besaran kita lakukan di Shah Alam untuk ketemukan pemimpin Melayu. Itulah dia tujuan matlamat saya. Hari ini saya mau lihat kembali. Waktu hari ini saya berpeluk-pelukan dengan Datuk Wahid. Rindu saya dengan dia. Orang UMNO ni tak ramai yang maki hamun saya. Saya kata tak ramai. Kalau mungkin tak ada pun. Hari ini saya nak maklumkan. Saya minta maaf kalau sekiranya ada perasaan-perasaan yang bukan-bukan terhadap saya. Inilah dia parti yang saya namakan PBN. Perikatan Barisan Nasional. Kita namakan PBN Parti Biru. Kita menentang mereka semua yang memakai baju merah. Lain kali jangan pakai merah lagi. Kawan kita marah orang pakai merah. Yang belakang tu ada pakai merah lagi. Tinggalkanlah merah-merah tu. Kita mau gelombang biru. Boleh? Gelombang! 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 Macam dah dengar? Saya bagi tahu beza kedua video ni. Video Azmin, saya tak nampak apa masalah. Semua sedia maklum. Amiruddin naik disebabkan Azmin dulu. Kan? Apa yang pelik sangat? Dan dia menceritakan berkenaan dengan isu rakyat, bawa isu rakyat, apa-apa saja berkenaan dengan rakyat. Okay? Beza Dan lagi satu video, Hamzah mengaku dia keluar daripada UMNO untuk apa? Untuk nak selamatkan UMNO. It's all about politik, it's all about kuasa. Kalau korang tengok, beza dua video ni, satu menceritakan masa depan rakyat, okay? Kebaikan rakyat, apa saja yang berkenaan dengan rakyat, dia bercerita pasal benda tu. Tetapi yang lagi satu ni video, cerita pasal kuasa. Dan dia mengaku dia masuk bersatu untuk kuatkan UMNO. Dia mengaku, bukan saya cakap. Pada anda rakyat Malaysia, saya geram. Saya sangat geram. Dan saya tak kritik langsung PAS. Saya geram sangat. Tetapi you dah sampai that limit lah. You kena ingat saya ni manusia. Saya ni ada perasaan tau. Yang ingat saya tak boleh fight back.
Dan saya tak suka orang yang membawa fitnah semata-mata nak menang. Pada saya takkan memfitnah orang tu. Nak tahu kenapa saya tak nak fitnah orang tu? Sebab kalau saya dah benci orang tu, saya dah menyampah dengan orang tu, dengar suara dia, nengok muka dia, baca nama dia, apa saja berkenaan dengan dia, semua saya akan jauhkan diri saya akan block dia orang. Lagi-lagi kalau saya nak menang, saya nak terpaksa nak fitnah orang tu. Oh sorry. Kalau saya dah anggap musuh, saya takkan nak jumpa orang tu dan tak ada masa saya nak pergi cari korang yang saya benci ni, nak minta maaf dekat Padang Mahsyar. Saya tak ada masa. Saya benci. Bila saya dah benci, saya sampai nak jumpa dekat Padang Mahsyar pun tak nak kalau boleh tau. Sebab saya dah benci sangat. Tak ada masa saya nak fitnah korang untuk saya nak jumpa korang. Sorry. Saya nak rakyat Malaysia buka mata fikir sejenak. Dr. Sam dah jadi pengurusi Perikatan Nasional daripada bulan Februari hingga sekarang. Ada tak dia berbunyi pasal rakyat? Tak ada. Ada tak dia kisah pasal rakyat? Tak ada. Semenjak dia menang sebagai ahli parlimen Kemaman, apa dia buat? Orang kampung, orang Terengganu, saya ingat lagi masa nak bawa dia. Dr. Sam 4PM. Kami akan hantar singa untuk mengaum dekat parlimen. Saya ingat lagi kata-kata tu. Semua orang cakap macam tu. Daripada 2023 hinggalah 2026 ni, mana ngaum dia? Ngaum pun saya tak dengar. Miau pun saya tak dengar. Tak ada berkenaan dengan rakyat langsung. Pergilah tengok wall dia. Pergi tengok wall Dr. Samsuri. Jumpa Anwar. Video pasal Anwar banyak. Apa semua. Anwar datang, Anwar tu very excited. Macam jumpa idola macam tu apa semua. Ada korang petikai? Ada korang cakap? Ada. Kau tengok dekat wall Tan Sri. Tak ada dia kisah pun nak post pasal gambar Zahid atau Anwar. Tak ada. Tak gamak dia nak post. Kita ni sebagai rakyat Malaysia seharusnya bercerita pasal kos hari hidup kita, diri kita, masa depan kita, generasi kita, apa saja kebaikan berkenaan dengan rakyat kita. Hari ni apa jadi? Hari ni, kau nak bergaduh dengan saya, nak bergaduh dengan semua orang. Sebab apa? Sebab nak rebut kuasa. Kuasa. Kau tak nampak ke hari ni korang ni buat apa? Tak ada siapa pun kisah berkenaan dengan kos hari hidup. Tak ada. Yang saya nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Azmin je. Yang lain mana? Adalah sikit Razi Jidin. Yang lain mana? Yang lain mana nak bercerita pasal rakyat? Rakyat Malaysia ni keluar mengundi semata-mata nak senangkan keturunan ahli politik ni ke? Rakyat Malaysia ni beratur panjang berpanas balik kampung semua nak pergi mengundi semata-mata nak kayakan keturunan ahli politik ni ke? So kalau benda yang baik berkenaan dengan rakyat, tak boleh. Tak boleh. Pengkhianat. Kepala tut kau. Kepala tut. Macam mana cara kau berpolitik? Kau ingat apa? Kau ingat semua orang nak jadi bodoh macam korang ni ke? Sokong babi buta macam tu semua? Kami rakyat Malaysia, kami kena fikir masa depan kami, generasi kami berkenaan dengan isu sara hidup kami. Kami kena fikirkan keluarga kami. Kau siapa? Kita orang nak ambil tahu untuk nak kenyangkan kau. Ahli politik ni tiap-tiap bulan, duit gaji dia rakyat bayar. Bil dia rakyat bayar. Hidup dia, makan dia, minum dia semua rakyat bayar. Rakyat bayar bil sendiri, siapa bayar? Ahli parlimen. Tak ada maknanya. So kalau nak berpolitik, bijak sikit Kalau nak berpolitik, bijak sikit. Tak payah guna isu berkenaan dengan perpaduan ummah. Time ni lah baru kau nampak. Penyatuan ummah tu penting pun semua. Saya nak bagi tahu, saya tolak DAP. Dan kebanyakan kita tolak DAP. Tapi dalam tolak-tolak DAP ni, saya nak bagi tahu anda semua. Dalam kabinet, UMNO ada berapa seat sebagai menteri. PKR ada berapa seat sebagai menteri. DAP ada berapa seat sebagai menteri. Amanah ada berapa seat sebagai menteri. Adil ya? Maksudnya, UMNO yang kedua paling banyak menteri, dia tak buat kerja dia. Dah pegang portfolio penting tapi tak laksanakan tugas dia. Maksudnya apa?
Maksudnya, hari ni Madani gagal bukan disebabkan Anwar Ibrahim atau DAP seorang saja, termasuk Barisan Nasional. Nak tahu kenapa saya cakap macam ni? Contoh saya bagi, kes yang kami ambil. Okey, Trooper Hamid. Menteri dia siapa? Menteri Pertahanan dia siapa? Khalid Nordin daripada Barisan Nasional. Cedera waktu di dalam camp. Kami dah buat PC dah. Kami dah buat macam-macam dah pun semua. Ada kau kisah pasal masa depan budak ni yang dah tak boleh nak bangun, yang dah hilang keupayaan? Ada kau kisah? Berapa banyak PC lagi kami nak buat untuk suruh engkau Khalid, Menteri Barisan Nasional buat kerja. Jangan lupa, kes-kes tanah dekat kampung Sungai Baru ke whatsoever ni, datang ni asal ni masalah ni daripada Barisan Nasional. Ucapan Sanusi tadi kan, dia cerita apa nama ni, tanah ni telah diberikan kepada Cina lah, itu semua ni kan. Dia blame penjajah. Tapi yang tanda tangan perjanjian itu ialah Melayu jugalah. Bangsawan Melayu juga masa tu. Dan yang dapat tanah banyak-banyak dulu pun banyaknya bangsawan Melayu lah. The power structure Melayu lah. Yang jual tanah tu pun Melayu juga. Bila masanya Cina mengawal pejabat daerah, mengawal pejabat tanahnya, bila masanya? Selepas merdeka, bila masa ada orang Cina ataupun bukan Melayu yang memegang portfolio tanah di negara ini? Tak pernah ada. Di peringkat negeri ke, di peringkat persekutuan ke, portfolio tanah itu mesti dipegang oleh Melayu. Daripada kalau di negeri-negeri selalunya portfolio tanah itu dipegang oleh menteri besar. Kalau di persekutuan, menteri tanah tu cuma sekarang lah di bawah Madani. Menteri tanah bukan Islam lah. Dia daripada BN. Awak perasan? Akta Kurup. Sabah. Bumi Putra. Bumi Putra. Tapi kalau katakanlah Akta Kurup tu daripada PH, tenggelamlah dunia ni. Dia tak kisah Bumi Putra dia kira Kristian. Ini Kristian. Habislah tanah kita dijual. Tapi sebelum Akta Kurup, I think you check balik, semua menteri tanah ni selalunya nama dia macam-macam lah, menteri sumber asli ke apa, tapi dia memegang portfolio tanah kan. Menteri tanah ni semua Melayu. Esko tanah semua Melayu. Jadi bila Sanusi kata tanah ni dah habis semua dah, Cina dah ambil semua, kita ada tanah ni je kan. Actually, siapa yang luluskan tanah ni? Siapa yang jual tanah ni? Geng-geng atasan Melayu ni kan. Kemudian sama juga pasal ekonomi kan. Yang mula berniaga dengan Cina ni dulunya bangsawan Melayu juga. Mereka juga yang kaya-rayanya kan. Dan perkara itu berterusan sampai habis ke apa namanya, selepas merdeka. Business partner kepada Tan Sri Lim Gotong Genting tu siapa dia? Itu Datuk kepada Datuk Seri Najib. Tan Sri Noah. Orang kuat UMNO, bisnes partner Lim Gotong, dapat satu gunung, dapat satu genting. Kan? Jadi saya sebenarnya yang saya menyampah pasal perkara ini, saya faham lah ini adalah senjata politik yang bagus untuk UMNO dan PAS. Yang saya menyampahnya, macam PAS tak faham the hypocrisy of it all. Sebab selama berpuluh-puluh tahun PAS bercakap dan berkempen sebiji macam yang aku cakap sekarang ni. Inilah kempen PAS menentang UMNO dahulu. Dan kena ingat, Presiden PAS dulu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni ialah kumpulan-kumpulan yang sebelum itu dicop sebagai sayap kiri tau, yang menentang bangsawan yang mengawal semua ni. Tup, mari zaman Sanusi, dia bunyi lagi teruk daripada UMNO. The hypocrisy semata-mata untuk mendapat kuasa. Sebenarnya dia betray berpuluh-puluh tahun perjuangan PAS. Kan? PAS dulu paling kurang dia lebih marhain. Dia faham sejarah, kerana sejarah PAS dalam tahun 60-an ke 70-an tu, sejarah itu banyak diwarnai oleh Dr. Burhanuddin Hilmi yang pemikirannya tak beza dengan aku tu, tak banyak. Kalau kau profilkan aku dengan kau profilkan pemikiran Burhanuddin Al-Hilmi, aku rasa tak banyak beza kan. So we are basically progressive, anti-establishment progressive, yang anti-feudal. Sekarang PAS jadi parti yang sangat feudal dan dia sanggup memutarbelikkan sejarah PAS sendiri semata-mata kerana sekarang ini it's convenient untuk menunggang isu agama dan juga isu bangsa untuk dia dapat kuasa. Itu saja kan. Jadi kod mananya yang si Sanusi duk kata ni, saya dah sebut, tanah semua Melayu kontrol. Kalau tanah itu diberikan kepada Cina, yang itu yang sign itu Melayu lah. Melayu baik daripada UMNO, Melayu baik daripada PAS. Menteri tanah semua Melayu kecuali sekarang kan. Kemudian kalaupun yang Cina duk beli tanah yang bukan dapat daripada kerajaan, duk beli tanah, yang jualnya pun Melayu juga. Tambahnya Melayu yang sebab itu saya masa Menteri Ekonomi dulu, saya selalunya kalau tanah itu diperolehi oleh agensi ataupun badan ataupun individu Melayu sebagai tanah kurniaan, dia dapat tanah tu daripada tanah kerajaan, kalau dia nak jual selalunya aku sekat. Kepada bukan Melayu aku sekat tu. Orang bagi tanah tu suruh kau bangunkan. Lepas tu kau dapat, kau jadi Alibaba, kau flip. Lepas tu marah kat Cina. Kan? Jadi setanah sebenarnya Melayu yang Melayu yang bagi, Melayu juga dapat kurniaan, tapi yalah macam-macam lah jual kat Cina semua. Tapi kalau jual kat Cina pun prosesnya masih lagi Melayu. Tiba-tiba Barisan Nasional ni, suci. Apa bezanya Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional hari ni? Sama level. Bila kau tak tahu buat kerja, kau jual perpaduan ummah, kau jual agama, kau jual bangsa. Kau ingat semua orang termakan ke? Bolehlah dekat Negeri Sembilan kau belagak. Kau menempel dekat Barisan Nasional pun semua, gunakan apa yang diorang ada untuk menang kerusi pun semua. Tapi saya nak bagi tahu, kalau kau nak jantan, guna logo sendirilah.
Kalau kau nak jantan guna logo sendiri, berani. Takkan berani punya. Sembang cakap orang pun semua. Langsung tak ada cerita pasal rakyat langsung. Kau ingat saya ni dengan keluarga saya nak fikir pasal masa depan kau? Sorry, saya takkan mencarut. Saya takkan carut. Marah-marah pun saya takkan carut. Kekal tenang. Kekal tenang.